Okey, untuk pengguna skuter NVX V2, mesti ada yang tanya macam mana kita nak set jam dekat speedometer ni. Okey, first pastikan kunci ni kita on dulu. Okey, bila kita dah on, okey, dia lalu sampai macam ni. Okey, dekat sini nampak EDO kan. Nak tukar setting ke, ni selalu kita nak reset minyak, belting kan, semua ada switch kat tepi ni. Dekat switch ni. Okey. Jadi contoh bila kita tekan kan, ni nampak ni EDO kan. Okey, saya tekan kat switch tu, dia akan berpindah kepada trip. Dia akan berpindah pada trip B. Okey, lepas tu ni echo. Lepas tu echo ni bateri. Okey, ni trip untuk minyak. Okey, ni untuk belting. Jadi kita mesti cari dekat apa ni? Odometer ni. Baru kita boleh set jam kita. Lepas tu button ni kita tekan lama tau. Dalam 5 second sampai dekat jam tu, unit jam tu dia berkelip. Macam ni kan. Lepas tu baru kita pilih kita nak tukar jam berapa. Lepas tu yang ini kita tekan 5 second balik sampai berkelip tu pindah ke minit. Minit dia pun sama. Kita tekan untuk kita pilih minit ke berapa. Lepas tu tekan dah siap nak set balik, tekan 5 second balik kat sini kat button tu. Dah siap. Macam tu saja untuk kita tukar jam ataupun minit untuk skuter NVX V2 ni. Okey. Semoga bermanfaat untuk semua orang. Okey, jangan lupa follow, share dan komen. Alhamdulillah.